Siapa sebenarnya yang menguasai Timur Tengah? Iran dan Arab Saudi, dua kuasa besar Islam, tapi musuh dalam diam. Iran menganut Syiah, sementara Arab Saudi pula Sunni. Syiah percaya hanya keturunan Nabi Muhammad yang boleh pimpin umat. Tapi Sunni kata, sesiapa yang layak boleh jadi pemimpin. Skim punca utama perpecahan sejak 1400 tahun lalu. Iran ialah negara Republik Islam yang dikawal oleh ulama Syiah. Pemimpin tertinggi mereka bukan presiden, tapi pemimpin agung, seorang tokoh agama. Arab Saudi pula sebuah monarki mutlak yang diketuai oleh Raja Salman dan putera mahkota Muhammad bin Salman. Iran dan Arab Saudi tak berperang secara langsung, tapi mereka sokong pihak berbeza dalam perang serantau. Contohnya di Syria, Iran sokong kerajaan Bashar al-Assad, manakala Saudi sokong kumpulan penentang. Di Yaman pula, Iran bantu pemberontak Houthi, dan Saudi sokong kerajaan rasmi. Iran sering membawa mesej revolusi Islam melawan Barat dan Israel. Arab Saudi pula cuba kekal stabil, walaupun kini mula membuka diri dengan reformasi ekonomi dan sosial. Jadi, siapa yang sebenarnya berkuasa di dunia Islam? Itu bergantung kekuatan tentera, wang minyak, atau ideologi. Yang pasti, pertarungan antara Iran dan Saudi belum tamat. Jangan lupa like dan subscribe untuk lebih banyak analisis antarabangsa dalam gaya ringkas dan padat.